Kasut material jenis buluh guys. Ni baru sampai, kita akan cuba pasang Yang mana nak design jenis estetik kan, tak nak yang biasa-biasa kan. Boleh ambil yang jenis buluh ni. Nampak tu. Dia jenis 100% buluh Buluh dia pun dah cantik, dah iris buluh ni, nampak licin, tak ada masalah tak akan melukakan Dia ada bagi instruction manual ni, just follow je. Untuk setiap tingkat ni dia ada bagi dia punya ni batang ni kan. Okey, dia punya design ni jenis macam ni tau. Nanti korang just sambungkan je. Kita just masukkan ni untuk ke 4-4 penjuru Okey, bila dah jadi macam ni, yang ni untuk level bawah dia, kita just sambungkan balik Okey, dia punya tanggam tu, dia punya grip tu memang kuat guys. Tak perlu nak ikat pakai skru buat untuk ke semua Okey, ni tingkat pertama dia. Tingkat kedua, ulang sampai bawah. Okey, nampak dah siap pasang. Dia ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 9 tingkat. Yang aku ambil ni jenis single guys, 25cm Tapi kalau korang nak jenis lebar sikit pun boleh Sebab apa? Yang aku ambil ni 9 tier 25cm. Kalau korang nak letak kasut, ambil lah jenis 47cm kan. Dia jenis lebar macam tu kan. Macam ni aku akan letak aku punya buku, aku punya koleksi kan. Dia punya design 100% menggunakan buluh. Memang nampak estetik